wa sahbihi ajma'in. Terima kasih yang berbahagia pengurusi, pengacara Syarifuddin Ngah dan seterusnya, ahli jawatan kuasa Masjid Negeri dan tim Gema Al-Quran dan seterusnya yang diraikan, yang dihormati, yang dikasihi, yang disayangi, Duyufur Rahman, ibu-ibu, bapa-bapa, sebagai tetamu Allah, tetamu Al-Quran, tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang datang daripada jauh, yang datang daripada dekat, tinggalkan masa rehat, tinggalkan kerja, tinggalkan urusan peribadi, hanya mencelah masa, mencari masa untuk bersama seketika dengan Al-Quran. Itu sebagai tanda bahawa kita ada hub. Kita telah pun menjadikan Al-Quran itu sebagai Rabi'a Qulubina. Ya, Rabi'a Qulubina, iaitu bunga hati, kekasih hati kita. Tandanya adalah kita skip segala urusan peribadi, segala urusan duniawi kita, hanya semata-mata untuk memberi masa bersama dengan Al-Quran. Alhamdulillah, Allah Ta'ala lipat gandakan amal kita, Allah Ta'ala lipat gandakan pahala kita, Allah Ta'ala bagi kita pengampunan dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dosa kita dengan pahala, kemudian Allah Ta'ala angkat kita satu darjat setiap saat yang berlalu semasa kita bersama dengan Al-Quran. So nilai dia di sisi Allah sangat besar sekali. Kita bersyukur pada Allah, Allah Ta'ala pilih kita. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan kemahuan kita, bukanlah kita mempunyai kemampuan yang cukup untuk bersama dengan program-program Al-Quran, program agama. Tetapi bila kita terlibat bersama dengan Al-Quran, bersama dengan apa sahaja program yang berkaitan dengan agama, itu berarti pilihan. Allah Ta'ala telah pun memilih kita bersama. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya bangun boleh? Alhamdulillah. Sama-sama kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kenapa kita perlu niat iktikaf? Kerana kita nakkan gandaan. Kalau kita buat satu, dapat satu. Bagaimana kalau agaknya kita buat satu, dapat 10? Ya kan? Kalau 10 digandakan sampai 100, kalau 100 digandakan sampai 1000, sudah tentu itu menjadi rebutan kita. Antaranya kita perlu jaga adab-adab masjid. Bila berada dalam masjid, kita jaga adab. Salah satunya adab yang utama itu adalah berniat i'tikaf. Kita beriktikaf mengabdikan diri kepada Allah dalam tempoh yang ada hari ini, pagi ni, insya-Allah. Selama 2 jam kita di sini, Allah Ta'ala gandakan seolah-olah kita mungkin duduk di sini 20 jam. Allah gandakan mungkin kita duduk di sini dalam masjid ini selama 20,000 jam. Itu hanya rahsia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung kepada niat kita, bergantung kepada kesungguhan kita untuk mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kita lagi pada minggu yang ke berapa? Yang keempat dah ke? Rasa macam baru minggu kedua rasa. Minggu keempat sudah, kita berbaki lagi 26 minggu je lagi. Sekejap je kan? Okey, habis tak Quran? Habis tak muqarrar homework? Habis. Tak tipu? Kalau tipu berdosa dalam masjid ni. Okey, baik ibu-ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. T yang pertama, T tajwid. Alhamdulillah, ringkas juga. Minggu ni kita belajar idgham pula. Idgham. Ringkas-ringkas kan? Okey, idgham dulu kita belajar ikhfa bersembunyi, kita belajar izhar menjelaskan, menzahirkan nun mati.
Kemudian hari ini kita belajar idgham. Idgham pula menyatukan. Idgham dua jadi satu. Huruf nun mati juga bertemu dengan huruf idgham. Huruf idgham ada 6 yang asas itu yarmalun, ya, ya, waw, mim, nun, lam, ra, dalam singkatannya yarmalun. Cuba sebut. Okey, hari ini kita belajar idgham bi ghunnah, idgham ma'al ghunnah. Kita bersatu dalam keadaan bersama dengan dengung. Ada bersatu tanpa dengung. Yang ni kita nak belajar minggu ni, kita menyatukan dua huruf jadi satu dalam keadaan kita mendengungkannya. Okey, iaitu namanya idgham bi ghunnah. Cuba sebut. Ataupun idgham ma'a ghunnah. Maksudnya kita menyatukan bersama dengan dengung. Macam mana takrif kita nak kenal? Kita nak kenal apabila kita dapati nun mati, nun sakin bertemu dengan huruf idgham ghunnah ni. Apa huruf idgham ma'al ghunnah? Ada 4. Okey, bantu saya. Yang pertama ya, yang kedua waw, yang ketiga mim, yang keempat pandai, Masya Allah. Jadi hari ini kita bukan nak belajar, kita nak ulang kaji. Ibu-ibu bapa saya dah percaya telah pun pelajarinya 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Hari ini kita ulang kaji sahaja, ringkasan sahaja. Apabila nun mati, dia bertemu dengan huruf ni, salah satu daripada huruf ni. Kita buat contoh bertemu dengan waw. Waw, nun, waw. Dia akan jadi sebagai contoh min waliyin, min waliyin, min nun temu waw, min waliyin. Dua huruf kan, nun waw, dua huruf. Kita cuba satukan dia, dia jadi apa? Min waliyin. Cuba sebut dua huruf. Min waliyin. Cuba. Itu dua. Kalau satu min waliyin. Satukan dulu. Cuba satukan dulu. Cuba 1 2. Ya, itu satu. Daripada dua jadi satu. Apabila dia sebut ma'a ghunnah, ma'al ghunnah ataupun bi ghunnah, bersatu dengan serentak dengan dengung. Jadi bila kita satukan dia serentak dengan dengung, dia jadi macam mana? Min waliyin. Macam tu. Tadi bersatu tak dengung. Min waliyin. Bila satu dengan dengung, min waliyin. Dua harakat. Min waliyin. Cuba 1 2. Sekali lagi. Wah, bagus. Kalau dengan ya, man yaqulu, dua huruf. Cuba sebut. Man yaqulu. Cuba satukan dia. Bukan, satukan aja. Satukan aja. 1 2. May yaqulu. Ada tak nun? Tak ada kan? Nun kat mana? Nun duduk dalam huruf ya. Dia telah bersatu dengan huruf ya. Itu yang kata idgham tadi. Tetapi ma'al ghunnah, dengan dengung. Jadi dia akan jadi may yaqulu. Cuba. Okey, begitu maksud dia bersatu. Dia merujuk kepada huruf itu. Kalau huruf ya, dia jadi may yaqulu. Cuba. Dia pergi pada huruf tu. Kalau huruf waw, dia pergi pula pada huruf waw. Min waliyin. Cuba. Baik, bagus.
Cuma ibu-ibu apa dirahmati Allah, bila kita masuk, kita tidak memasukkannya dengan dengung, dengan syaddah, dengan syaddah. Kalau kita masuk syaddah, dia bunyi macam ni, miwaliyin, betul tak? Miwaliyin, cuba ikut saya. Betul tak idgham ma'al gunnah? Betul tak? Dah bersatu kan? Pun ada dua harakat juga, miwaliyin. Betul tak saya sedang buat idgham ma'al gunnah? Tak betul, sebab saya hanya bersatu tapi tidak ada gunnah. Artinya yang panjang tu, yang dua harakat tu apa dia? Yang saya buat tadi, tasydid. Betul tak? Dia bunyi miwaliyin. Betul tak? Betul tak saya buat tu? Miwaliyin. Tak betul, sebab saya memanjangkan tasydid, bukan memanjangkan gun. Betul? Kalau saya buat macam tu, berarti saya telah buat dia idgham kamil. Kamil tu maksudnya sempurna. May yaqulu, sempurna saya masuk tu. Tetapi idgham ma'al gunnah, dia masuk tidak sempurna. Bagi ya dan waw, dia masuk sipi-sipi dia. May, gunnah tu, may yaqulu, masih ada kewujudan nun. May yaqulu, cuba. Min waliyin. Beres tak? Beres tak? Dua contoh tu cukup. Idgham ma'al gunnah, dia mesti berlaku dalam dua kalimah. Dia tak boleh berlaku dalam satu kalimah. Dia mesti berlaku dalam dua perkataan. Okey? Min waliyin, min waliyin, dia jadi macam tu, digabungkan kalimah yang kedua. Man yaqulu, man satu perkataan, yaqulu satu perkataan. Man yaqulu mesti berlaku dalam dua kalimah. Kalau dia berlaku dalam satu kalimah, dalam satu perkataan, maka itu tidak dinamakan idgham ma'al gunnah, namanya izhar mutlak. Cuba sebut izhar mutlak. Macam mana kita nak kenal yang izhar mutlak ni, sedangkan hurufnya sama, iaitu nun bertemu dengan waw juga, nun bertemu dengan ya juga? Tandanya ialah dia berlaku dalam satu perkataan. Sebagai contoh, dunya, cuba ikut saya. Dunia ni satu perkataan, kedua dunia satu perkataan ya. Jadi kita akan baca izhar dunya, cuba. Jangan baca dunya. Okey. Sinwanun, cuba. Qinwanun. Bunyanun. Atau boleh baca qiwanun, bunyanun. Bukankah nun mati berjumpa dengan huruf idgham tu ustaz? Tadi dah khabar kan? Saya ikut dia kata. Nun mati temu dengan huruf idgham kan? Ni ada ni. Tiba-tiba ustaz khabar idgham, tiba-tiba ustaz baca dok dah boleh dengung pula. Mana se ni dok. Ada juga hak soal gitu. Cakap molek sikit ustaz. Kali dengung kali dok ni mana se ni? Satu perkataan. Jadi yang tu tidak boleh sama sekali kita dengung. Hanya ada 4 kalimah tu je. Dalam 30 juzuk Quran, 4 kalimah tu ibu-ibu, bapa-bapa hanya perlu hafal. Dunyanun, cuba. Bunyanun. Sinwanun.
qinwanun, yang tidak boleh ingat? Boleh ingat ibu-ibu bapa? Baik, sampai situ sahaja tajwid, mudah-mudahan memberi manfaat. Baik sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, masuk T yang kedua. Panjang sikit, ada masa kita lengah-lengah sikit. Boleh macam tu? Sesekali dah. Tapi kita tetap habis 9.30. Stay tune, jangan ke mana-mana. Insya-Allah. Baik, T yang kedua iaitu T Tarannum. Minggu ni PA saya ni beritahu lagu apa Ustaz tadi, Cik Suhaimi? Lagu Rast. Okey, kita belajar lagu Ras. Baik, lagu Ras ni di bahasa Parsi. Ras. Macam mana ejaan dia? Ra alif sin ta. Ras. Cuba sebut. Sekali lagi. Cara sebut tu nampak macam pro dah. Biarlah kita panas sebut pun jadi dah. Kalau Rumi R-A-S-T. Cuba sebut Ras. Tu nama lagu dia. Baik, Ras ni bahasa Parsi, dia daripada Iran. Maksudnya lagu tu popular di sebelah Iran, tetapi diedit sesuai dengan bangsa pengaruh Masri, bangsa Mesir ni, dan irama tu sesuai dipadankan dengan Al-Quran. Boleh ke Ustaz? Boleh, apabila dia sesuai. Maksud sesuai tu apa dia? Dengar tak saya cakap ni? Dengar. Saya dengar macam ekor-ekor ni, takut tak clear. Boleh dia nak kata sesuai tu berdasarkan apa? Apabila irama tu dia tak kacau tajwid kita. Apabila irama yang kita buat tu, irama apalah, tak kisahlah apa saja irama, dia tak ganggu huruf Quran, dia tak ganggu tajwid hukum hakam Al-Quran, dia tidak ganggu fasahah Al-Quran, maka lagu itu harus hukumnya. Clear? Begitulah juga lagu Ras, dia tak kacau iramanya itu dengan sifat Al-Quran, maka boleh dipakai. Sifat dia, lagu Ras ni kencang, lagu Ras ni tegas, lagu Ras ini berprinsip, lagu Ras ini ada matlamat, ada maksud yang ingin disampaikan, ketegasan daripada maksud yang kita nak sampaikan, sesuai pada makna seperti perintah memerintah, Allah perintah kita, hukum hakam dalam Al-Quran, lagu Ras. Larangan sesuatu hukum, larangan sesuatu perbuatan Allah dalam Quran, sesuai dipasangkan lagu Ras. Lagi apa? Ketegasan menceritakan tentang hukum yang ada dalam Al-Quran, sesuai dipasangkan lagu Ras. Tapi kalau bujuk-bujuk doa-doa kurang sesuai. Sebab doa ni kena merayu sesuai dengan lagu lain. Lagu Ras boleh pakai, tapi susahlah sikit nak olah, nak bagi dia match, kan? Jadi lagu Ras sebab tu selalu digunakan salah satu dalam lagu azan juga. Dulu kita belajar lagu Hijaz, orang guna azan kan. Rupa-rupanya Ras ni pun orang guna untuk azan. Antara yang popular untuk lagu azan adalah lagu Hijaz, yang kedua lagu Ras. Nak dengar? Nanti kawan datang, sembahyang benda pula. Ya. Dulu kita belajar Hijaz. Kalau Ras macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu Ras. Pernah dengar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah dengar? Itu lagu Ras. Hayya 'alas salah. Lepas tu
Dia sambut lagi, hayya 'alas salah ila akhiril ayat. Pernah dengar? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bunyi tak tegas? Bunyi tegas tak? Sesuai untuk seruan azan, ayat-ayat yang seperti perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqimus salah. Perintah Allah Ta'ala kan, tentang solat, tentang zakat dan sebagainya. Sebagai contoh, pasangkan lagu ras, comel. Jadi kita nak guna dalam Al-Quran. Sesuai tak? Sesuai. Bunyinya lebih kurang macam ni, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pernah dengar? Itu ras juga. Pernah dengar yang ni pula? Allahu akbar. Cik Mi, itu yang semangat Nabi umrah ni. Pernah dengar? Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Pernah dengar? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pernah dengar? Okey, Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itulah lagu apa? Rast. Lagu itulah yang kita nak baca sebentar lagi. Kalau tak jadi bunyi Mekah, dok jadilah pergi umrah, jawab dia. Baik, kita baca ki yang rendah sahaja, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu apa sekalian, insya-Allah kita mula buka Al-Quran. Minggu ni minggu yang keempat, kita baca juzuk yang keempat, muka surat 62, iaitu juzuk yang keempat. Sudah jumpa? Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Saya buat low key supaya kawan bapa boleh follow saya dalam suara bass. Suara bass ni suara gemuk kan? Gemuk, ada bass. Dia rendah sikit. Dia sesuai, boleh bass. Tapi untuk perempuan dia just nice, sedang elok. Sedang elok. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau saya angkat sikit nanti ibu-ibu tak boleh ikut. Dia tak masuk tali tu. Tali lelaki dengan perempuan, di tali nada tidak sama. Range tu tidak sama. Jadi bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Kalau kaum bapa pula Bismillahirrahmanirrahim. Betul? So dia mesh. Nada tu mesh, bukan suara tu sama, tali dia tu sama. Okey? Baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف
أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
بيضت وجوههم وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار
ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ibu-ibu apa yang dikasihi sekalian, sampai di sini dapatlah sehelai hampir semuka, sehelai semuka. Jadi bakinya ada lagi 8 helai ya, 7 helai setengah, 8 helai lebih, 8 helai setengah. Boleh insya-Allah nanti sambung dekat rumah, jadikan homework insya-Allah. Baik, ibu-ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak keseorangan minggu ni. Minggu ni saya pairing dengan imam kita yang kita kasihi, Al-Fadhil Ustaz Saifuddin Ngah selaku Imam Rawatib Masjid Negeri. Beliau akan memimpin kita untuk sesi tadabbur, taslim dan juga tahlil. InsyaAllah kita amati sama-sama, mudah-mudahan menjadi iktibar kepada kita semua insyaAllah. Saya dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Saifuddin untuk meneruskan sesi tadabbur. Fadhal Ustaz.
nanti umum panggil apa ni? Tahan ni. Setengah. Dah panggil dah. Mana? Masa ni kan? Balik nanti. Lepas taslim. Lepas taslim nanti panggil. Oh ya. Wah, ala tu. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk. Passing mic kepada saya insya-Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar ibu-ibu ayah sekalian? Alhamdulillah. Semoga sihat walafiat semuanya. Nampak gaya dah lengoh lah ke ni? Lama bersila ni kan? Lama dah, ada sejam dah. Lengoh dah bersila ya. Bolehlah lega-legakan sikit lutut. Buka-buka sikit. Lengoh baru picit rodong-rodong sebelah. InsyaAllah. Okey. Jadi T kita yang seterusnya ialah T apa? Tadabbur. T yang keempat ya. T yang keempat. Okey. Baik, saya nak kongsikan satu ayat daripada surah Ali Imran yang kita bacakan tadi, iaitu ayat yang ke-104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru atau berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yang buruk dan keji, yang mungkar, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Abu Laits Al-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, yang mana kitab Tanbihul Ghafilin ini ialah kitab yang sangat terkenal mengenai nasihat, peringatan dan etika kerohanian untuk membimbing jiwa manusia. Jadi sebagai orang yang nak menjalankan amal ma'ruf nahi munkar ini, perlulah kita ada satu ataupun ada beberapa kriteria yang perlu ada dalam diri kita. Yang pertamanya iaitu kriteria yang pertama ialah berilmu. Sebab orang yang tidak ada ilmu ni sudah pasti tidak memahami kaedah amal ma'ruf dan nahi munkar. Mereka ini akan melakukan amal ma'ruf nahi munkar, mungkin boleh jadi secara emosi, mungkin terus marah dan ekstrim dan sebagainya lah. Dan kriteria yang kedua iaitu ikhlas kerana Allah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang yang ikhlas adalah orang yang memfokuskan fikirannya supaya setiap amalannya diterima oleh Allah SWT. Bukan untuk dipandang orang, bukan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain atas amalannya. Kerana dekat akhirat nanti ada disebutkan dalam hadis kursi bahawa orang yang melakukan amalan untuk tujuan keduniaan atau dipandang mulia, maka Allah akan suruh mereka, carilah orang-orang yang awak nak tunjuk hari itu, yang kita riakkan hari itu semasa di dunia. Kenapa? Kerana di akhirat nanti hanya Allah sahajalah yang memberikan balasan pahala. Carilah siapa-siapa pun tak adalah siapa yang nak bagi dah. Kita riak dalam buat amalan, hanya Allah sahaja. Jadi Allah kata carilah siapa-siapa awak nak tunjuk hari itu, bagilah, mintalah pahala kepada dia, jangan minta kepada aku. Okey. Itu kriteria yang kedua. Dan yang ketiga,
dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar ini, kita perlulah ada rasa kasih sayang. Perlu ada rasa kasih sayang terhadap orang yang kita nak nasihati. Hadirin yang dikasihi, dalam mengajak berbuat baik dan menegah kemungkaran ini perlulah dengan cara yang baik dan ramah mesra, dan jangan menggunakan kekerasan, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Dan suruhlah berbuat kebaikan, selaranglah daripada melakukan perbuatan yang munkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menipu. Biasanya kalau mengajak orang berbuat baik, mencegah daripada kemungkaran ni, pasti ada cabaran, pasti ada rintangan. Boleh jadi dimaki, boleh jadi dipukul, boleh jadi dan macam-macam lagi lah. Dan pada akhirnya, setelah kita menyelesaikan tiga kriteria tadi, tanggungjawab amar ma'ruf dan nahi munkar ini, maka Allah akan anugerahkan kita dengan gelaran sebaik-baik umat. Ini berdasarkan ayat berikut yang dibacakan juga tadi dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yang buruk dan keji, serta kamu pula beriman dengan Allah dengan sebenar-benar iman. Oleh kerana itu, marilah kita melakukan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar, kerana inilah kerja utama yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para anbiya terdahulu. Rasanya cukup dah setakat ni tak? Ke laju sangat? Tak apa, memang saya buat laju sebab dah nampak UTC. Kan? Tak apa, next kita bagi panjang sikit. Ni kita bagi pendek dulu. Okey. Cukup dah setakat ni rasanya. Kita kira selesailah tadabbur kita pada pagi ini dengan satu ayat tadi. Dan T seterusnya ialah T taslim. T yang kelima, T taslim. Jadi saya nak kongsikan pada semua jemaah mengenai sebuah doa yang dibaca oleh Nabi, yang sentiasa membasahi bibir Nabi SAW, yang kerap menjadi basahan bibir Nabi SAW, yang mana diriwayatkan oleh dari Sayyidina Syahar bin Husab. Maka katanya, qultu li ummi Salamah ya ummal mu'minin ma kana aktharu du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak, qalat kana aktharu du'aihi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Aku pernah bertanya kepada Ummu Salamah, wahai ummul mukminin, apakah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak apabila baginda berada di sisi engkau? Ummu Salamah menjawab, doa baginda sallallahu alaihi wasallam paling banyak ialah ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Ibu-ibu, ayah-ayah dan kasih sekalian, marilah kita jadikan doa ini sebagai wirid harian. Bacalah ia dalam sujud, bacalah dalam selepas solat, bacalah dikala kita merasa iman kita down. Awak tak down? Rasa down? Bila down, bacalah doa ini. Sebab kita tak tahu di akhir kita nanti, adakah kita dapat melafazkan kalimah la ilaha illallah dalam hati yang sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia menetapkan hati kita atas agamanya pada setiap hari dan setiap masa. Semoga Allah mengurniakan hati kita yang teguh dengan iman dan utuh, dan istiqamah dalam meniti jalan ketaatan hingga bertemu dengannya dalam keadaan redai. Saya kira selesai je. Taslim kita pada pagi ini. T seterusnya ialah T tahlil. Jadi sebelum kita tahlil, kita minta yang ada yang nak tahnik. Ada seorang ya, Abang Mi?
Seorang nak tahlil. Dia minta ke depan lah, sementara kita tahlil. Baik. Seterusnya T yang ke-6, T takhir, iaitu T tahlil. Peserta khusus pada minggu keempat ini ialah Siti Zurina binti Zahari. Nama-nama arwah yang diberikan kepada saya ialah Zahari bin Husin dan Asnah binti Muhammad. Dua saja. Dan kita bolehlah berniat untuk kedua bapa kita. Dan kepada siapa saja yang kita nak niatkanlah. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahbati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'ina lahum ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhil huquqi alaina syai'ul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 الله لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك أرواح والدنا ومشائخنا ووالدهم ومشائخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعلنا في صحائفنا وصحائف والدينا والسادة الحاضرين ووالديهم وعمل الجميع برحمة ورضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ibu-ibu insyaAllah masuk stage sekejap ya. Kita berselawat sama-sama untuk meraihkan cahaya mata baru kita insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu dikurniakan jadi anak yang salihah, amin. Anak yang baik, anak yang berjaya, penyejuk mata ibu ayah, amin. Anak yang berjaya dunia dan akhirat, amin. Jadi ahli syurga insya-Allah, amin. Barakallah, didoakan untuk beliau selamat bahagia, dijauhkan musibah, amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Tafadhal. Siapa nama? Siti Mariam. Siti Mariam, perempuan ya? Perempuan.
Masya Allah. Bismillah. Allahumma salli ala Nabi qulub wa syifa wa dhiaiha. Apa ni ya? Assalamualaikum. Ya. Sorry dia. Sallallahu alaihi wasallam. Didoakan untuk Siti Maryam jadi anak yang solehah, Amin. yang berjaya, Amin. yang berguna, Amin. menjadi penyejuk mata ibu ayahnya, Amin. dan dikurniakan kelapangan dalam kehidupannya, Amin. aman bahagia, keselamatan, amin, berjaya dunia akhirat, amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Siapa nama? Apa nama? Farah. Farah. Puan ni. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hari? Seminggu. Seminggu. Oh, nak letak nama hari ni, Ustaz. Oh, bukan letak nama. Ustaz tak nama lah. Farah. Farah. Boleh lah tu, comel lah tu. Alhamdulillah. Farah, Masya Allah, kegembiraan, kebahagiaan. Allahumma salli ala Nabi qulub wa syifa wa nur wa sallallahu Boleh dah cukup. Cucu yang ketujuh. Umur hari ni yang Umur tu, ketujuh. ingat cucu yang Hari ketujuh ni dah. pun nama. Ustaz pun nama, Alhamdulillah. Allahumma ja'alna. Allahumma ja'alna. Allahumma salli ala Nabi qulub wa afiyatil ala syifaiha wa nur wa sallallahu. Siapa nama? Farah ya? Alaihi wasallam. Didoakan untuk Farah menjadi anak yang soleh, amin. Yang cemerlang, amin. Yang berjaya, amin. Dijauhkan daripada segala keburukan, amin. Menjadi penyejuk mata ibu ayahnya, amin. Yang berguna untuk ummah, amin. Yang berjaya dunia akhirat, amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu. Ya, pandai baca Quran. Allahumma amin, insyaallah. Sallallahu alaihi barakallah. Barakallah ya, insyaallah. Ustaz, hadiah. Hadiah. Allah. Hadiah, bukan sedekah, hadiah. Terima kasih Kak. Ada pula hadiah ya. Ayo. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, sihat ya. Maintain orang kuat kita. Istiqamah kita. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lamanya tak jumpa. Di mana sekarang ni? Tempat sama Tak sama? Oh, ada dah no. Ini Ashura ni Tu. orang bukan kita lagi. Oh gitu. Hari ni kita buat. Masya Allah. Lama tak jumpa.